Kembali lagi. Adun PAS, Dr. Haim Hilman dalam satu kenyataan berkata, rombakan Kabinet Kerajaan Madani yang diumumkan baru-baru ini dilihat tidak membawa perubahan signifikan kepada rakyat. Sebaliknya memberi kelebihan strategik kepada Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum ke-16. Menurutnya, rombakan tersebut adalah usaha terdesak kerajaan untuk memulihkan keyakinan rakyat yang semakin merosot terhadap prestasi pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, rakyat tidak lagi teruja dengan pengumuman kabinet baharu. Terlalu banyak janji yang dimungkiri dan terlalu banyak kerosakan dilakukan di pelbagai peringkat. Dalam nada yang hampir sama, bekas Menteri Kabinet, Datuk Zahid Ibrahim menolak dakwaan bahawa kritikan terhadap pelantikan menteri daripada DAP bersifat perkauman. Sebaliknya menegaskan ia berpunca daripada kebimbangan terhadap kuasa ekonomi dan pentadbiran di bandar-bandar utama. Kata Zahid, bantahan yang disuarakan bukan bersifat hasutan atau ketakutan melampau, tetapi berkait dengan jumlah pelantikan pemimpin DAP yang menurutnya kini menguasai pusat-pusat bandar dan memegang peranan strategik dalam nadi ekonomi negara. Sementara itu, dalam kenyataan ulang tahun ketiga PN sebagai pembangkang, Saifuddin Abdullah berkata, selama menjadi pembangkang, parti itu bukan sekadar mengkritik kerajaan, tetapi aktif mengemukakan cadangan dasar dan gagasan untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, PN konsisten memainkan peranan sebagai pembangkang konstruktif sejak 19 Disember 2022. Sebagai bukti, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah memperkenalkan agenda konsensus nasional baru yang bertujuan memperbetulkan ekonomi dan menyalakan semula pertumbuhan negara. Dalam perkembangan lain, rombakan kabinet memperlihatkan kemenangan bergaya DAP di peringkat pusat walaupun sebelum ini DAP kalah dengan teruk di PRN Sabah. Dalam analisis Politico, DAP dengan bijak mengambil peluang kekalahan di Sabah dan rombakan kabinet untuk memposisikan pengaruh dan kuasa politiknya dalam kerajaan Madani. Dengan kedudukan ini, tidak timbul lagi isu UEC, tidak timbul lagi isu desakan reformasi dan tidak timbul lagi isu mau keluar kerajaan kerana segala hajat DAP telah dicapai. Sekian dulu buat hari ini. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.